Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adini Mardiah binti Muhammad Amir dari SKAU Keramat. Kod sekolah saya WBA 0053. Saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Juara Hasil Karya Sastrawan Negara S. Osman Kelantan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1976. Buku ini mengandungi 220 muka surat dengan 16 bab yang penuh warna-warni. Mari menanam bunga raya, bunga ditanam di pinggir desa. Hidup dunia hanya tipu daya, usah terpedaya, hanyut di dosa. Buku ini mengisahkan tentang mamat dan anak-anak buahnya yang kematian rakan seperjuangan mereka kerana ditembak mati selepas mereka memenangi laga lembu. Mamat merupakan ahli politik yang meletak jawatan setelah gagal dalam pilihan raya sebanyak 2 kali walaupun beliau merupakan antara orang kuat yang mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Beliau meletak jawatan disebabkan oleh masyarakat sudah tidak memerlukan lagi khidmatnya dan terdapat persaingan dengan parti lain. Setelah kalah dalam politik di Kelantan, Mamat berpindah ke Siam dan mula mendekati Laga Lembu melalui Abang Lazim. Kehebatan Mamat dalam bidang Laga Lembu memang tidak dapat disangkal lagi kerana beliau dapat menilai lembu dan menjadikannya dihormati dalam kalangan anak buahnya. Mamat sebenarnya ingin menuntut bela atas kematian sahabatnya, Abang Lazim. Kemenangan yang dicapai oleh Abang Lazim dan Mamat melalui lembunya bernama Calit diakhiri dengan pembunuhan tragis yang dilakukan oleh Dollah Mundur iaitu orang kanan Pak Isa. Semuanya akibat perasaan tidak puas hati kerana merasakan Mamat telah melakukan banyak penipuan dalam pertandingan tersebut. Selepas Calit mati ditembak bersama Abang Lazim, Mamat mula melatih Aral yang merupakan lembu muda. Aral akan beradu dengan seekor lembu dari Pulau Lonel yang merupakan lembu Pak Isa. Pak Isa telah membuat persediaan yang rapi terhadap lembunya dengan tujuan ingin membunuh Aral. Namun, yang berlaku pada hari tersebut bukanlah laga lembu, tetapi pertarungan hebat antara Pak Isa dengan Mamat. Hal ini disebabkan oleh Pak Isa yang masih berdendam kerana kalah pada suatu waktu dahulu, manakala Mamat pula berdendam disebabkan kematian Abang Lazim. Pertelingkahan yang berlaku telah berakhir dengan kematian Pak Isa yang mati ditembak oleh Mamat di hadapan semua penyokong Laga Lembu. Buku Juara ini berusaha merangsang masyarakatnya berfikir tentang politik dan kepimpinan, mengajak mereka mengkaji diri, melakukan penghijrahan seandainya perlu dalam mentafsir 1001 pergolakan politik yang berlaku di sekeliling kita. Buku ini serentak mengajar agar masyarakat menjadi pemerhati dan pengundi yang lebih waras dan bijak berfikir kerana politik yang sihat menjadikan negara yang makmur, seterusnya bangsa yang kuat dan dihormati. Seandainya pilihan itu salah, politik akan goyah, pemimpin akan jatuh dan akhirnya rakyatnya menerima padah dengan berpecah belah. Akhirnya, secara tersirat juga penulis mengutus rasa kecintaan senyapnya terhadap orang Melayu dan kesinambungan politik Melayu. Mesej yang cuba disampaikan oleh penulis buku ini sangat mudah untuk difahami. Penceritaannya mudah dan jelas. Pembaca dapat menerima mesej yang cuba disampaikan kerana laras bahasa yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur.
Penulis bijak menggunakan kata-kata hingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Buku ini sememangnya menarik dan gaya bahasa yang digunakan juga amat pelbagai. Hal ini mampu menarik minat para pembaca untuk terus menghayati nilai estetika yang telah digarap oleh penulis. Saya amat menggalakkan semua golongan masyarakat untuk membaca buku ini. Buku ini mampu memberikan motivasi, keinsafan, teguran dan nasihat agar semua golongan masyarakat sentiasa berfikiran rasional dan berpaksikan lorong kehidupan yang betul. Percayalah, anda pasti akan lebih bersemangat dan berhati-hati untuk mengharungi kehidupan setelah membaca buku ini. Selamat membaca semua!